Weh, aku rasa kenyataan Arif Ain memang tepat. Kena dekat ramai penyokong bola sepak Malaysia. Dia cakap, jangan buat andaian macam awak tahu diri saya macam mana. Ayat tu sebenarnya mudah, tapi maksud dia dalam. Sebab sejak kebelakangan ni, ramai sangat yang suka buat kesimpulan. Ada yang kata Arif tak berani cabar diri, ada yang kata dia selesa sangat dekat JDT, ada juga yang cakap kalau betul-betul hebat, dah lama main dekat luar negara. Masalahnya, semua tu cuma andaian. Kita tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir. Kita tak tahu apa perancangan Arif, keluarga dia, ejen dia ataupun pihak JDT. Jadi bila Arif sendiri cakap, jangan buat andaian seolah-olah kita kenal kehidupan dia, aku rasa memang ada betulnya. Lagi satu, ramai ingat bila main dekat JDT ni, hidup senang. Hakikatnya tak pun. Dekat JDT, setiap posisi ada persaingan yang sangat sengit. Posisi sayap Arif Aiman sendiri bukan milik dia selama-lamanya. Ada Manuel Hidalgo yang baru datang dengan reputasi bagus. Lepas tu ada Oscar Arribas yang memang boleh main di bahagian serangan. Marcos Guilherme pun ada pengalaman yang cukup tinggi dan bila-bila masa boleh diturunkan. Maksudnya dekat JDT ni, kalau prestasi Arif jatuh walaupun beberapa perlawanan, jurulatih ada banyak pilihan lain. Tak ada istilah sebab nama Arif Aiman terus automatik masuk ke sebelasan utama. Semua kena buktikan diri setiap minggu. Sebab tu kita selalu nampak pemain JDT kena kekalkan standard yang tinggi. Kalau difikirkan balik, inilah sebab kenapa aku rasa kekal di JDT adalah keputusan terbaik buat Arif pada waktu sekarang. Dia berlatih setiap hari dengan pemain import berkualiti, bersaing dengan pemain yang tahapnya tinggi dan sentiasa bermain dalam perlawanan yang beri tekanan. Persekitaran macam ni sebenarnya membantu perkembangan dia sebagai pemain. Jangan lupa juga Arif baru bangkit daripada kecederaan yang menyebabkan dia berehat beberapa bulan. Bukan senang nak kembali pada prestasi terbaik selepas kecederaan macam tu. Tapi dia berjaya buktikan yang dia masih antara pemain paling penting dalam pasukan. Jadi bila Arif cakap, jangan buat andaian, aku rasa kita sebagai penyokong kena hormat benda tu. Kita boleh bagi pendapat, kita boleh berdebat, tapi jangan sampai rasa kita lebih tahu tentang kehidupan dan perancangan kerjaya dia daripada dia sendiri. Akhir sekali, sama ada satu hari nanti Arif akan keluar negara ataupun terus kekal di JDT, biarlah keputusan itu dibuat pada masa yang tepat. Buat masa sekarang, dia masih membuktikan yang dia berada di tempat yang sesuai untuk terus berkembang dan menjadi antara pemain terbaik Malaysia.